Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni trip kita ingin bercamping guys. Okey. So ini rakan-rakan Denso, geng Denso. First time ni buat camping dengan budak-budak PMG. So kita menanti lagi 2 orang untuk kita mahala ke destinasi kita. Kita tak bawa Perpezola hari ni, kita bawa kereta lain. Okey. Tengok kereta masing-masing. Gila lah. Bagaimana nak Melaka terus tu? Nak buat gua ada semalam 11.30. Okay guys, kita mahala ke tapak kita. Apa nama tempat tu? Bikeli Campsite. Bikeli Campsite. Okay, kita mahala ke Bikeli Campsite. So ada 5 family 5 family. Ekor ada 6, tapi yang seorang tu dia lambat sikit. Dia suruh kita gerak dulu. Okay, jom kita masuk ke sini, dekat kampung pasir. Okay guys, jalan nak masuk tu agak berlubang sikit banyak jalan berlubang. So kena pandai-pandai elak lah. Kalau kita low work susah nak masuk ni. Kena kereta-kereta standard, kereta tinggi, boleh masuk. Mencabar betul guys. Mencabar betul masuk dalam hutan ni. Jalan dia lubang-lubang. Apa kita slow masuk. Jalan terus guys. Sikit lagi kita akan sampai. So jauh juga masuk dalam, dia cakap dalam 5 km lah. Daripada jalan besar tu 5 km. So kita tinggal lagi dalam 2 km macam tu kita akan sampai. Taman Tekal Sungai Batangsi. Sini jalan elok sikit lah. Alright. Jalan. Okay, jadi kita dah sampai guys. Oh, ramai. Buat camping, buat kemah semua ada. Di Keluluk Campsite. Kita atas lagi. Okay, kita sampai di Bikeli Campsite. Alright. Okay, campsite ni ada pondok lagi. So ada plug point semua. Tengah masak BBQ guys. Bila nak makan ayam tak? Pemain. Ya, tengah buat BBQ. 2 master chef ni, gang soldier semua ni. Sini. Dah biasa main panas lah. Okey lah. Lah, kau macam mana mau birak nanti? Tak. Jadi kita menuju ke sungai. Sungai sebelah ni je. So ada lagi sampai atas kebun ni. Memang syok guys. Tempat dia jaga bersih. Jadi dah keluar daripada kawasan ni, campsite ni. Depan dia ada sungai.
campsite di Keli. Siapa yang nak duduk campsite, boleh lah ambil nombor telefon ni. Boleh lah mana-mana. Tenang guys. Budak-budak ni kalau campur air, tak ingat dah. Jadi pot kita duduk sini lo dan makan, jari buat kerja. Kau tengok aku pakai apa? Ini kita bersama dengan Chef Wan daripada Sabah bah. Ini apa bikin ni? Ini kita buat pewangi ayam. Pewangi ayam ah. Daun apa ni? Ini nama dia daun kunyit. Daun kunyit. Okey, baik weh. Elektrik kena air. Okey. Din tengah buat apa Din? Samalah. Sama serai. Pengetuk. Allah. Menu lah pakai. Ya, kita bersama dengan chef Dia seloknya geng-geng soda elok main ni. Panas dia dah biasa panas kan. Rasa panas hati. Sambil rakam dalam manjing. Ya, tengah masak ayam. Weh, berapa ekor ayam ni? 4 ekor. Ekor. Cuy apa lagi? Minyak pun ni. Pasal pecahan. Dah pecah tu. Kau nak pecah apa lagi? Ini dia pakai apa ni? Ini apa tu? Kunyit. Boleh lah. Tak ayam Din dah warna oren tu. Lama kain tu. Kalau aku duduk lagi ni banyak permintaan. Jam baru. Kau baru kenal dia. Itu baru masak. Ini Alip. Yang tu kenapa tak basuh lah. Ni basuh letak yang masak ni. Tak ayam tadi. Ya, betul tak? Kebab basuh boleh apa? Ada ni, tak ayam. Okey lah. Okey. Yang anak aku 4 tahun. Ni 5 tahun. Nama apa? Nama siapa? Diana. Comelnya. Okey. Test. Sedap Kata nak makan tadi ayam. Kenapa? Tukar masak dia, tukar cuci pinggan pun dia. Biasa bos. Biasa bos. Siap hidangan lagi, spaghetti. Gila meriah. Tukang masak dia, tukang cuci pun dia, tukang buat kopi pun dia. Ini kopi Sabah. Sabah. Tu dia. Ngopi dulu tu. Ngopi dulu. Nah, kita orang dah nak tukar shift tau. Korang standby lah. Gerak lu. Okey, bye. Kau tunggu sana. Habis yang ni ada lagi? Bagus kau pergi ambil air minum. Yang ni tinggal lah. Tengok Halo? macam tu hati tu bakar. Yang ni tinggal. Ada. Ada lagi? Oi. Seorang lagi. Ini kena basuh ni bekas ni. Ini dari tadi lah turun naik. Tahulah dia. Aku nak terjun ni. Tahulah dia yang usul kan, tapi agak tolong sikit. Santai-santai minum kopi. Ya, tukar shift. Masuk YouTube guys. Gila. Rakam dulu itu lembat ayam aku. Macam mana rasa? Mantap bos. Mantap Sedap. Sedap bos. Gila. Dia. Tinggal satu bekas lagi. Kita habiskan. Tengah hari mesti lapar lagi. Budak-budak mandi puas dulu.
Tak masalah pokok denso yang Okay, ni owner campsite di Keli. Mangga. So kalau siapa yang berminat nak bercamping sini, boleh berjumpa dengan Kak Ain lah. Ya, di Kak Ain ni. Okay, nombor telefon Kak? Nombor telefon tu kena dengan CEO lah. Oh, dengan CEO. Di Keli tu ada. Di Keli dia ada? Ada. Okay, Okey, baik. nak tepah apa pun boleh kat situ. Boleh eh? Okey. Alright. Okey. Nanti masak. tak duduklah dekat kerusi healing tu. Duduk lagi sekali. Ambil ramai-ramai gini. Nangka dengan Ludian. So, berapa lama ni sini? Sini akak nak masuk 5 tahun dah ni. 5 tahun dah? Ha. Oh, lama dah. Lama juga. Okay, yang ni penghujung lah campsite ni. Ha, ni. Ada lagi kat atas. Kem Anugerah Alam. Oh, ada lagi Satu atas ha. Okey. Ya, yang ni pun best juga tempat ni. Memang best. Santai, siap ada pondok lagi. Tandas pun ada. Jadi fasiliti lengkap ah. Tu letak dekat sana. Kampung minyak. Pai minyak lagi pai. So last BBQ. Ya. Okey, jom kita pergi kat sungai pula. Bersantai kawan. Hantar mandi Man. Sejuk. Bagi anak-anak yang mandi. Allah, silap tak bawa tu. Dah siap lah. Dah, pergi makan tu. Tenang ya guys. Tapi kena ingat guys, kalau datang sini dilarang memancing dan menjala. Okey. Arahan Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian Anugerah Alam. Semua pakat turun bawah dah. Tu dia. Abang kau besar. Yang besar. Ambil yang besar. Ikan dah bagian tu boleh kan? Oh, dia masing-masing. Ya, okay, mak-mak sedang melepak. Dia babah mandi. Dengan budak-budak semua. Yang anak kita tu. Aduh, seorang-seorang dia jadi kerja. Tak boleh tahan. Jom mandi. Yes. Dayak sedang melakukan water rafting. Melepasi jambatan. Akhirnya berjaya. Tu kamera ni. Kamera ni. Sejuk dia. Dia tergajang kan. Dia.
Batu oi. Batu oi.
tengok apa yang Apai cuba lakukan. Itu dia. Okay, tiba masanya kita nak gerak pulang. So clearkan semua tempat, sampah-sampah kutip duduk satu tempat. Alright, jom kita pulang. Jadi ada yang dah balik awal, so tinggal yang ni lah. Okay, jom kita balik. Okay, settle, mengemas, clear. Okay Din, ucapan sikit. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjayakan program ni. Ya. Terima kasih organizer Alip. Alip. Okay, next apa plan? Next kita try cari tempat yang lebih kurang macam ni juga. Ada Line. sungai, ada pondok, ada Line. yang penting ada kipas tu. Ada je. kipas. Alright. Okay, nanti cari lain. So macam mana ucapan? Organizer Organizer? Organizer tak pandai bercakap tak? Ya. Oh, tak boleh dia bagi penolong organizer. Macam mana tak? Lain kali kita akan buat lagi lah Betul? klip seterusnya. Ya. Bermalam ke apa? Kalau berkhemah ke. Din, Lalok nak buat khemah. Camping lah. Aku tengah semangat nak beli barang. Last ucapan. Terima kasih ke apa ke? Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua Okay. yang menjayakan program Camping. PMG. Family PMG. Terima kasih semua. Alright. Bye bye. Bye bye.